Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda bersama saya Jannah Jalidar dan tetamu kita pada hari ini iaitu Yang Berhormat Saudara Adam Adli yang merupakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan juga merupakan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, juga merupakan di peringkat parti YB merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK. Selamat datang YB ke Suara TV. Selamat datang kat Terima kopi kasih saya. kerana sudi ditemu ramah pada hari ini. Baik YB, mungkin kita di permulaan ini kita terus kepada soalan YB. Kita tahu mengalami transformasi yang menarik dalam tempoh sedekat ini. Jadi YB kita tahu bermula sebagai aktivis pelajar dan juga pejuang politik jalanan. Tetapi citra wajah YB daripada anak muda yang berjiwa pemberontak dan memusuhi elit politik sebelum ini, yang YB mengambil keputusan selepas itu menyertai PKR pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 kita tahu YB telah pun menjadi Ketua Angkatan Muda Keadilan dan kemudiannya memenangi kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya. Pada tahun yang sama juga seterusnya YB dilantik sebagai Timbalan Menteri. Bagaimana kita nak tahu YB menguruskan perubahan ini dan apa perasaan YB setelah hampir 3 tahun berada di arena atau koridor kuasa ini? YB, silakan. Okay, masuk tahun ketiga, susah juga kita nak reflect balik bagaimana kita uruskan apa yang kita ada hari ini. Tapi saya rasa yang paling penting adalah asas dan trustnya masih sama. The so-called yang disebut tadi koridor kuasa tu mungkin secara generalnya orang akan guna terma begitu. Bagi saya ini adalah mandat. Saya tak lihat ini sebagai kuasa, sebaliknya saya lihat ini sebagai tanggungjawab dan kepercayaan. Keputusan lama dahulu 3 tahun lepas untuk akhirnya sertai politik harus perdana adalah supaya kita jadi tambah baik dan tambah nilai kepada apa yang kita kritik sendiri. Saya tak ambil kalau dulu orang selalu sebut kita masuk ke dalam untuk buat perubahan dari dalam dan sebagainya. Saya rasa dia bukan begitu. Sebaliknya adalah lebih kepada panggilan tugas tu sendiri, duty call. Apa cara lain untuk kita sumbang. Dunia aktivism dengan dunia politik jauh beza. Dan saya cakap terus terang, dunia politik jauh lebih rumit, lebih kompleks. Kalau zaman aktivism, kita paling penting adalah untuk kita perkukuhkan suara kita, kan? Untuk kita pasti suara kita didengari. Dan selalunya non-compromise. Kita tak perlu fikir perspektif yang terlalu banyak. Kita kekal dengan apa yang kita percaya dan kita kekal dengan apa yang kita perjuangkan. Dalam dunia politik, especially dalam politik pilihan raya, kan, electorate politik ni, kita ambil prinsip kita, kepercayaan kita dan sebagainya, apa yang kita pegang itu sebagai asas buat diri kita. Namun dalam masa yang sama, approach kita, pendekatan kita harus mengambil kira pandangan-pandangan yang sangat berbeza. Apa yang kita percayai belum tentu orang lain percaya. Jadi tugas kita adalah meyakinkan orang untuk menerima apa yang kita nak bawa tersebut. Sangat jauh berbeza. Tapi dari sudut peribadi, bagi saya, Jana, saya selesa kekal sebagai diri saya. Apa yang rakan-rakan, contohnya dalam aktivisme sekarang pun masih ada ramai lagi rakan-rakan. Apa yang saya rasa peranan saya adalah untuk memastikan suara mereka ini disambut. Secara asasnya atau secara ringkasnya, saya fikir begini. Saya akan cuba jadi pemimpin yang seperti mana saya inginkan waktu saya duduk dalam dunia aktivism dahulu. Jadi setidak-tidaknya saya jadi kalaupun bukanlah orangnya yang boleh bawa perubahan tuntas seperti yang diingini, tapi setidaknya kita jadi mereka yang mempercayai suara mereka, mewakili dan lebih daripada hanya bersimpati terhadap apa yang diperjuangkan.
biar ada kawan dalam kerajaan yang boleh diajak bincang, boleh boleh bantu sedikit sebanyak apa yang selama ini saya dan rakan-rakan perjuangkan juga. Saya rasa itu sedikit sebanyak apa yang berubah. Baik. Masih sama. Masih sama, tak ada banyak Rambut perubahan. juga beza. Baik, Wabi. Sebagai bekas aktivis pelajar dan juga gerakan belia yang kini diberi tanggungjawab kuasa, apakah keutamaan utama YB dalam memastikan golongan belia ini mendapat manfaat daripada dasar-dasar yang kerajaan lakukan pada hari ini? Dasar kerajaan bukan dia dasar kerajaan dia tidak dibuat hanya oleh mana-mana menteri yang berkuasa. Ia dibuat oleh keseluruhan sistem. Berdasarkan apa saja fakta yang ada, apa resource atau sumber yang kerajaan ada. Kita di Kementerian Belia dan Sukan, sumber kita walaupun stakeholders, pemegang taruh kita golongan belia secara keseluruhan, tak ada spesifik. Tapi sumber kita itu terhad. Kita bukan bercakap hanya soal belanjawan, kita juga bercakap soal apa mekanisme yang kita ada, agensi yang kita ada. Masalah utama golongan belia selalunya masalah ekonomi. Masalah utama golongan belia adalah peluang. Sama ada dari sudut kerjaya, perniagaan, pendidikan dan sebagainya. Tapi kita di Kementerian Belia dan Sukan, kita tidak ada agensi yang demikian. Agensi-agensi itu selalunya berada di kementerian lain. Jadi tugas kita adalah memastikan kita boleh jadi penyambung kepada kementerian lain, ikut sektor-sektor yang diperlukan oleh golongan belia. Dalam masa yang sama, kita juga push untuk perubahan-perubahan yang lebih orang kata lebih sistemik ni. Waktu saya baru masuk, saya ingat antara perkara pertama yang saya buat adalah saya review balik program-program. Kerana KBS ni kementerian program, dia kementerian sosial. Kita tak ada kita tak ada agensi yang bersifat ekonomi, tapi sebaliknya kita banyak jabatan agensi yang bersifat sosial. Jadi kita kaji balik program-program supaya sesuai dan kena dengan keperluan dan kepentingan golongan muda. Ada banyak program yang mungkin bersifat sedikit sebanyak langka. Program-program yang sebenarnya selesa dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan tapi tidak semestinya berjaya ataupun memenuhi kepentingan golongan belia. So sedikit demi sedikit juga saya ingat bagaimana juga untuk kita gunakan contohnya dasar belia dan sebagainya. Dasar belia itu jelas memang dasar belia juga adalah berkait dengan pembangunan holistik golongan belia sama ada ekonomi ataupun sosial. Bagaimana juga untuk kita gunakan apa sahaja mekanisme yang sudah pun ada di kementerian ini dan jalinkan dengan banyak sebenarnya pertubuhan-pertubuhan dekat luar sana. Walaupun kita ada contohnya Majlis Belia Malaysia sebagai kita punya rakan strategik utama. Tapi saya sendiri pun datang daripada luar kerangka tersebut. Saya beraktivisme dahulu bersama dengan gerakan pelajar, dengan gerakan sukarelawan. So kita jalinkan hubungan dan tengok bagaimana kementerian ini boleh jadi lebih vibrant dan sesuai dan selari dengan kehendak zaman. Itu antara perkara yang kita cuba push. It takes a lot of compromise. Perlu banyak runding dan perlu banyak perlu banyak meyakinkan orang. Menarik ada program-program langka katanya tadi. Selain daripada belia itu sendiri YB, sukan juga merupakan sebahagian tanggungjawab YB sekarang ni. Jadi adakah perubahan signifikan yang telah dilaksanakan oleh kementerian sejak 2 tahun lepas? Mungkin YB boleh ceritakan sedikit. Sukan jauh beza. Setakat pengalaman saya sekarang, sukan cara urusnya jauh berbeza dengan belia. Saat belia selalu intangible, kan kita tak boleh nak ukur sebenarnya impact program-program belia ni, melainkan setengah orang dia akan cakap nak ukur tengok sokongan golongan belia terhadap kerajaan dan sebagainya. Bagi saya kita ada banyak dimensi lain lah dalam kita nak ukur keberkesanan program belia. Tapi sukan kita nak tengok bagaimana untuk kita tinggikan, contohnya naikkan kembali indeks sukan negara, bagaimana untuk kita menggalakkan masyarakat pick up sukan sebagai gaya hidup, bagaimana untuk kita jadi alat
prevention, pencegahan kepada masalah kesihatan. Contohnya, negara kita antara negara yang paling obese. Jadi sebenarnya dengan menggalakkan sukan-sukan massa ni, sikit sebanyak ia jadi satu prevention yang sangat penting. So sebab itu tumpuan diberi kepada contohnya membangunkan aktiviti sukan dalam kalangan golongan rakyat biasa menerusi komuniti. Diwujudkan, kalau sebelum ni dana untuk sukan tu terhad kepada atlet dan juga persatuan sukan. Sekarang ia ni dibuka kepada persatuan belia, sebelum ini dengan NGO, masyarakat dan sebagainya. Kita ada dana sukan komuniti. Dalam masa yang sama, kita juga nak galakkan lebih banyak persaingan. Kita perlu galakkan lebih banyak pertandingan. Kita perlu bawa, kita perlu buka platform untuk lebih ramai golongan atlet yang baru nak naik ini ada tempat untuk mereka bertanding. Sekarang ni atlet tak ada pertandingan, mereka tak akan perform. Jadi sebab itu Geran Padanan Sukan diwujudkan. Nilainya boleh tahan, 50 juta sebelum ini, 25 juta dan 20 juta dan sebagainya. Lain daripada itu, saya ingat kita juga harus lihat kepada bagaimana kita susun atur program yang berkait dengan sukan-sukan baru. Saya dengan YB Hana sedikit tanggungjawab yang diberi pada saya berbeza sedikit. YB Hana memang dia ambil tugas yang lebih berat, menguruskan persatuan-persatuan sukan kebangsaan yang lebih rumit. Mana saya ambil peluang untuk bantu di peringkat akaumbi. Tapi ada satu niche, contohnya e-sukan, e-sports. Itu memang jadi satu yang saya kata, okay, I would like to go into this area dan bantu. Dan kita tengok dalam tempoh kebelakangan ini, e-sukan kita semakin naik, kejohanan di luar negara, kejohanan dalam negara dan sebagainya. So sebenarnya the key is kita kena pastikan kita beri tumpuan kepada tempat yang bagi impact. Dana yang disalurkan oleh kerajaan pada sukan terhad, dia tidak sebesar dana lain. Jadi kita kena smart lah. Kita kena tak boleh bazirkan wang sama macam belia tadi. Jangan kita bazirkan dana kerajaan ni kepada program-program yang tidak diperlukan. Sebaliknya kita bagi pada program-program yang penting dan diperlukan. Saya nampak itu cara mengurusnya juga. Pak YB, kita nak beralih sedikit soalan mengenai YB sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan yang kini merupakan sebahagian komponen kerajaan. Jadi YB kini dilihat tidak lagi bertaring dalam membawa isu rakyat. Adakah ni menjejaskan peranan AMK barangkali? Bagaimana sebenarnya YB mengasingkan kedudukan sebagai suara orang muda dengan suara birokrat? Mungkin YB boleh jelaskan. Dia, bagi saya, peranan yang dimainkan oleh AMK selain daripada untuk jadi kumpulan pendesak sebelum ini adalah untuk jadi sekarang ini menyelesai pada masalah tersebut. Dan memanglah kita akui menjadi mencari solusi buat kerja-kerja yang lebih bersifat pentadbiran dan sebagainya, bersifat polisi dan dasar ni memang tidak seseksi seperti menjadi kumpulan pendesak. Ramai dalam kalangan AMK sendiri yang sebaik kita jadi kerajaan, termasuk diri saya, kita cuba untuk aturkan kedudukan kita ataupun orang kata apa, posisi kita, repositioning ourselves. Bagaimana untuk kita tampil ataupun jadi relevan. Jadi saya fikir dalam sepanjang waktu saya dalam AMK, saya cuma ada 3 tahun. Saya habis umur. Tahun ini saya habis umur. Jadi saya cuma ada satu penggal. Asasnya adalah AMK ni harus jadi kekuatan kepada parti dari sudut jentera. Asasnya perlu jadi sebagai medan latihan. Kita nak lahirkan lebih ramai pemimpin, dan hari ini jadi kerajaan, dia bukan lagi sebuah tempat yang semata-mata untuk kita lahirkan personality politik, tapi sebaliknya harus lahirkan organisasi yang berkesan, boleh menyokong kerajaan itu sendiri dari sudut dasar, polisi, penyampaian, komunikasi dan sebagainya. Tapi yang paling asas adalah as a national party, we should be national. Sebab tu saya ambil alih AMK yang sah, maksudnya yang disahkan waktu itu hanya ada 53 sahaja. Ini hasil daripada Sheraton Move yang menyaksikan parti jadi berpecah teruk, and then masuk kepada
banyak kemelut politik selepas itu. But then after I took over 53, sekarang kita alhamdulillah menjelang pemilihan akan datang, kita berjaya tubuhkan 217 di seluruh negara, termasuk penaja, supaya mereka ni boleh disahkan selepas pemilihan akan datang. Jadi bagi saya itu antara yang, sebab saya ingat ini mungkin sedikit kontroversi waktu saya bertanding, antara yang dikritik, mungkin tak boleh nak kritik keupayaan ataupun mungkin tak boleh nak kritik pandangan-pandangan politik saya. Yang dikritik adalah pengalaman saya dalam organisasi. Saya masih ingat waktu itu antara yang disebut adalah Adam tak ada pengalaman dalam organisasi. Beliau datang daripada jalanan. Dia bukan orang yang ada pengalaman mengurus organisasi sedemikian rupa. Ini parti politik, bukannya NGO. Jadi itu perkara yang diberi tumpuan. Apa perkara yang dianggap sebagai ini perkara yang saya tak boleh buat, kita buat. Kita bagi tumpuan. Jadi sedikit sebanyak ia mengalih pandangan kita lah kepada, sebab kita harus pilih nak jadi nak bagi tumpuan pada mana. Saya bagi tumpuan pada pengukuhan organisasi, sebab tak kira lah bagaimana ataupun kuat mana personality yang kita tampilkan, tapi organisasi ni kecil, hancur. Jadi kita bagi tumpuan pada yang tersebut. Kurang-kurangnya bila saya tinggalkan AMK tahun ini, wariskan kepada rakan-rakan lain, organisasi itu sudah jauh lebih baik berbanding sewaktu saya ambil alih. Because it's very important. Our main business is election at the end of the day. Kita masuk pilihan raya dengan keadaan kita tak ada jentera, kita tidak ada pemuda di kawasan, kita tak ada ranting. Bagaimana kita nak gerakkan jentera kita? Sekarang jadi kerajaan lebih penting untuk pastikan orang nampak presence kita berada di ground. Mungkin masih banyak perkara perlu dibaiki, contoh daripada segi komunikasi, dari sudut macam mana kita nak sampaikan ataupun defend the government. Being in government, selalunya kita akan berada dalam keadaan defensif berbanding ofensif. Sebab tu kita dilihat tidak bertaring dan sebagainya dan sebagainya. Saya tak ada masalah. Itu it's a matter of perspective. Tapi yang paling mustahak adalah untuk pastikan organisasi itu kuat. Saya mahu siapa yang memimpin selepas ini, dia tidak perlu lagi pening kepala, lihat dari luar nampak besar, gagah, tapi bila masuk ke dalam rumah tersebut, bilik ni tak cukup untuk semua orang. Jadi kita cukupkan dahulu yang tu. Baik, YB. Pemilihan parti ni kita tahu akan menjelang tak lama lagi pada bulan Mei kan. Jadi adakah YB akan adakah mempertahankan kedudukan? Saya tak boleh lagi. pertahankan Ataupun kedudukan. akan menyasarkan kedudukan lebih tinggi lagi selepas ini dalam parti? Ada tak perancangan? Dia kerana saya dalam tempoh setahun, Sarjana sebut tadi, dalam tempoh setahun, kurang 2 tahun daripada masuk parti secara rasmi, sebenarnya saya terlibat dengan, tentu sekali terlibat sebagai pendukung dan juru kempen parti itu jauh lebih lama, sewaktu dalam pergerakan sosial dan pelajar lagi. Tapi yalah, secara rasmi dengan parti sehingga kepada dilantik sebagai Timbalan Menteri itu dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi saya rasa penting untuk diri saya biasakan diri dan main peranan yang lebih mengakar. Sebab itu dalam pemilihan yang akan datang, saya tak perlu pergi terlalu jauh. I'm not that hungry, in politics. Dan saya rasa penting. Kadang-kadang orang kata orang politik ni dia punya appetite dia lain macam. Bagi saya kita kena sedikit membumi, ukur baju di badan sendiri, dan ukur kekuatan kita. Saya di Hang Tuah Jaya, saya cuba bantu balik cabang dengan organisasi. Saya hormat organisasi yang selama ini menubuhkan keadilan di Hang Tuah Jaya itu. Yang kedua, peranan saya Timbalan Menteri. Saya perlu bagi balik sumbangan pada parti. Saya tak boleh, there's no such thing as free ride kan. Tak boleh hanya saya tak apalah, saya tak nak bertanding. Saya tak nak bersaing. Jadi
saya perlu sumbang pada parti, jadi saya bertanding insya-Allah sebagai Majlis Pimpinan Pusat. Dan itu adalah yang saya anggap sebagai peluang untuk kita take a step back dan catur balik ke hadapan. Dan itu pun dah tinggi sebenarnya bagi saya ingat bagi mana-mana orang politik, pimpinan pusat tu satu tanggungjawab yang besar. Dan hopefully dalam peranan baru boleh main dalam peranan baru dia akan datang jika diberi kepercayaan, mungkin kita boleh cuba buat perkara-perkara berbeza. Sebelum ini dalam lingkungan Angkatan Muda Keadilan sahaja, jadi selepas ini parti secara keseluruhan. Dan itu satu yang saya fikir peluang yang sangat baik juga untuk kita bawa ke masa depan. Baik YB, Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan memegang jawatan Presiden buat penggal terakhir selepas pemilihan Mei nanti. Betul. Adakah parti telah bersedia dengan pemimpin pelapis yang mampu memimpin PKR ke fasa yang baru lagi nanti? Saya ingatkan menarik soalan ni kerana kalau kita tengok parti lain tak pernah ditanya soalan ni. Tak ada parti yang dia nak tanya siapa lepas orang tu, siapa lepas orang ni, siapa lepas Haji Adi ke, siapa lepas Zahid Hamidi ke, tak ada. Hanya keadilan saja daripada dahulu sampai sekarang orang akan tanya siapa selepas Anwar Ibrahim. Menjadikan parti ini adalah sepatutnya orang kena sedar inilah parti paling bersedia untuk ada pengganti selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim satu masa akan datang. Kerana kami daripada awal lagi sudah dicabar bukan hanya oleh masyarakat sekeliling ataupun pemerhati politik, tapi juga sebenarnya daripada Presiden sendiri. Beliau sendiri akan sentiasa mahu lihat lebih ramai yang muda-muda ambil alih kepimpinan parti. Kalau kita tengok naib presiden kita bawah umur 50 tahun kecuali Datuk Seri Aminuddin di Negeri Sembilan. Bawah 50 tahun. Timbalan presiden pun bawah 50 tahun. Arti kata lain, sebenarnya parti ini adalah parti yang paling banyak memberi peluang untuk asah kepimpinan supaya kita tak perlu terlalu runsing siapa yang nak jadi pengganti pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya berapa ramai yang boleh jadi. Dan orang tak nampak siapa sebab mungkin pilihan tu ramai. Kita bergerak, kebanyakan orang bergerak seiring. Ini parti yang dia berkat daripada orang kata mungkin sejarah politik ni dengan penggabungan dengan Parti Rakyat dan sebagainya, menjadikan parti ini dia hierarki ni lebih dia tidak terlalu feudal kan, dia bersifat dia lebih bersifat lapang dan di mana semua orang hormat satu sama lain. Jadi setiap orang sebenarnya diberi peluang dan ada potensi untuk memimpin parti tersebut. Tapi kita tahu YB, pemilihan PKR pada kali ini dijangka panas kerana ada laporan mengatakan PKR berkemungkinan tidak akan mempertandingkan jawatan Presiden dan juga timbalan Presiden. Mungkin komen YB mengenai perkara ini? Kalau tidak dipertandingkan Presiden dan timbalan Presiden, macam mana panas? Sejuk lah. Kita perlu kita perlu jangka untuk parti ini buat keputusan-keputusan yang penting. Yang pertama memberi lebih banyak kebaikan kepada parti. Dia tak boleh pemimpin silih berganti tak ada improvement pada parti. Yang kedua adalah juga harus jaga kestabilan dalaman supaya ianya boleh dicerminkan kepada pentadbiran di Putrajaya juga. Kalau parti itu tidak stabil, sebab saya ingat ini pengalaman kot, isu ni adalah mana-mana pemimpin yang dihantar, yang dikehadapankan oleh parti untuk pimpin di peringkat kerajaan, sama ada menteri, Perdana Menteri, Timbalan Menteri dan sebagainya, dia harus bagi banyak tumpuan pada kerajaan, kerja-kerja di kerajaan. Jadi dia perlukan parti yang stabil. Ringkasnya begini,
kalau banyak masalah dalam parti, susahlah PM dia nak buat kerja dia dekat Putrajaya, kejap-kejap dia kena fikirlah pasal parti dan sebagainya. Jadi biarkan parti itu stabil, dan stabil ni jangan dilihat sebagai kelemahan. Sekarang orang cakap tak challenging, parti ni sunyi kan, sejuk, tak panas, aman damai sangat. Sebenarnya bagus. Yang pertama, kita rakyat Malaysia ni dah terlalu banyak sangat dihidangkan dengan sensasi politik, too politicized to certain level. Jadi biarlah yang jadi kerajaan ni relax sikit, tenang-tenang sikit. Dan ia juga menandakan kesepakatan. Bila kita tengok kalau sebelum ni keadilan ni, orang suka tengok pemilihan ni sebab berpecah ni, camp itu, camp ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya time pemilihan. Memang pemilihan lawan tetap lawan semua orang. Tapi orang kata apa? Biduk lalu kiambang bertaut. Tamat pemilihan semuanya dapat bersama-sama. Dan pemilihan kali ni, walaupun kalau Jannah sebut tadi dijangka panas, dia tidak dijangka panas lah. Bagi saya pemilihan kali ni dijangka sangat menarik dan meriah. Ramai orang akan cuba untuk tampilkan diri, tapi dia tidak akan pecah belahkan parti, insyaAllah. Sebab dari sudut saya tengok dari peringkat awal ni, dari sudut kempen dan sebagainya, kalau dulu tak boleh duduk sepentas, masing-masing buka pentas sendiri, tapi sekarang semua duduk sekali. Itu satu perkembangan yang baik, dan itu yang perkara yang kita nampak kita dapat capai daripada keputusan yang dibuat oleh parti. Itu belum dituntaskan, belum diputuskan secara keseluruhan, tapi hasratnya adalah demikian, untuk lihat satu pemilihan yang tidak memecah belahkan dan bawa kestabilan politik dalaman supaya politik kerajaan juga stabil. Baik YB, sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kupas isu-isu semasa mengenai pelbagai berkaitan dengan kementerian dan sebagainya, tapi kita ada 30 minit sahaja lebih kurang. Mungkin lepas ini kita boleh set satu lagi interview mungkin lepas ini dengan YB. Boleh. Baik, itu sahaja mungkin untuk kali ini. Terima kasih kepada penonton-penonton Suara TV yang baru sahaja tadi kita temu bual bersama dengan Saudara Adam Adli, YB, iaitu Timbalan Menteri Belia dan Sukan, dan juga Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, juga merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan. Baik, untuk itu sahaja daripada saya, Jannah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.